kelapa ini, oi! Hei. Hei. Awak punya kelapa? Saya punya. Kau mari sini. Aku akan beli kelapa kau semua. Tapi Pak Jumat telah menawar lebih dulu. Tak apa. Aku akan bayar kelapa kau semua. Jangan susah. Abang bayarkan. Baik. Mari. Bayarkan Pak Cik. Sudah bayar uangnya Cik Bu Yamin. Bagus. Tapi bagaimana kalau orang tu buat kacau nanti? Takkan mereka berani. Pak, mereka dah balik. Inang, lekas siapkan air minum. Ai, sikit benar dapat kelapa hari ni. Bukan awak tak tahu, hidup miskin banyaklah halangan. Abu Yamin lagi? Siapa lagi? Dialah yang selalu mencari pasal. Aku akan bersabar selagi boleh sabar. Tak boleh jadi macam ini. Perniagaan kita. Walaupun begitu, Mauda, kita akan berikhtiar. Airnya, Bang Sulung. Inang dah masak? Sudah, Bang. Kalau Inang dah masak, tolonglah hantarkan abang lauk ke rumah sikit ya. Baik, Bang Sulung. Biar besok saya mencari kelapa di kampung hulu, Pak. Bagus begitu dah. Kita yang miskin harus beralahlah. Berapa lama kita mesti beralah, Pakcik? Oh, mentang-mentang dia kaya, jadi dia boleh buat sesuka hatinya saja. Jangan begitu, Sulung. Menentang mereka berarti menambah kesusahan sendiri. Kita mesti sedar. Kita mentimun. Aku Durian, apa dia boleh buat? Yelah, apa dia boleh buat? Memang, selalu fikiran kau tak sama dengan aku. Kau tengok si Siti, aku dah bilang tak mau. Kau ambil juga nak angkat. Siti, tolonglah. Lekas, Sarah. Lekas. Lekas. Lekas, Sarah. Siti, dari mana kau? Dari petik cepaku, ya? Lanang cepaku, lanang. Dara, lekas siapkan air minuman untuk orang kerja, ya? Baik, Mak Raya. Mak Raya pula. Baik, Mak Cik. Sudah, pergi lekas. Aku tahu. Siti masih berbaik-baik juga dengan keluarga Pak Jumat. Dan Pak Jumat adalah satu-satunya musuhku yang sangat kubenci. Kau tak tahu hal dunia. Aku lebih tahu hal dunia, Sulung. Tak selamanya tupai melompat tinggi. Kalau si Abu Yamin yang bertindak kasar, kejam, dan kita pula menurut langkahnya, tak amanlah dunia ini. Hidup sama-sama mempunyai hak, Pakcik. Dan dunia ini bukan hanya untuk si kaya saja. Walaupun saya hanya anak saudara Pakcik, tapi saya tidak sanggup melihat Pakcik selalu sangat kena tindas oleh si Abu Yamin. Ya, dunia ini memang untuk semua makhluk. Tetapi falsafah hidupku yang kejam itu akan musnah sendiri. Falsafah itu sudah tidak berguna lagi untuk zaman ini, Pakcik. Kalau manusia tidak berikhtiar mengubah nasibnya, dia akan hidup tidak bernasib. Kau diam! Aku tahu apa yang aku buat, mengerti?
mana abang nak pergi? Abang sebatang kara, Inang. Kemana saja abang boleh pergi. Apalagi yang mesti ditunggu kalau diri sudah dibenci. Siapa yang benci Abang Sulong? Rupanya selama ini abang tak tahu disayang orang. Abang tahu, Inang. Abang juga berperasaan begitu pada Inang. Kasih apa kat ini, bang? Jika sanggup menyeksa, Abang tidak pernah menyiksa sesiapa. Inang akan terseksa sekiranya abang pergi. Tidak, Inang, tidak. Bukan itu maksud pemergian abang. Tetapi Pak Cik sudah benci pada abang. Bapak tak pernah bencikan abang. Sulong, Bapak tak berat begitu. Dia berhak memarahi kau, Sulong. Budak ini. Bukan kerana benci aku marahkan kau. Sulung, kau serupa anak aku juga. Kerana sedikit kau nak pergi meninggalkan aku dan keluarga semuanya. Sampai hati kau, Sulung. Dengarlah cakap bapak, bang. Tak ada orang yang bencikan abang. Bapak dan kami semuanya sayang. Tapi Abang Sulong lebih kejam dari Abu Yamin. Kerana sanggup meninggalkan kami semua. Benar yang dikatakan si Inang itu. Sulung, kalau kau menganggap aku yang bersalah, aku minta maaf. Tidak, Pak Cik. Sebenarnya saya yang bersalah. Maafkanlah saya, Pak Cik. Maafkanlah. Sudah. Oi, laki yang menunggu apa yang dibawa di rumah tu? Mari kita makan. Marah? Tentulah. Habis, Abang Sulong selalu menurutkan darah panas. Inang masih belum mau memaafkan abang lagi? Apa hal? Ingat, lain kali jangan buat lagi tahu. Kalau lagi sekali, Inang tak mau memaafkan. Baiklah sayang, abang bersumpah. Abang tidak akan meninggalkan Inang sampai mati. Inang akan pegang sumpah abang itu. Abang akan tepati. Mari gembira, marilah kawan-kawan. Gembira, mari gembira, marilah kawan-kawan. Sudahlah penat bekerja, gembira menyanyi lagu. Sudahlah penat bekerja, gembira menyanyi lagu. Gembira kita menyanyi, hilangkan letih dan penat. Walaupun penat bekerja, tetapi riang di hati. Walaupun penat bekerja, tetapi riang di hati. Banyaklah hasil tenaga, kitalah bawa kembali. Banyaklah hasil tenaga, kitalah bawa kembali. Gembira kita menyanyi, hilangkan letih dan penat. Marilah kita kembali berehat-rehat.
kita bersyukur kerana rajin usaha. Marilah kita bersyukur kerana rajin usaha. Alam pun kaya dan subur, hasilnya banyak sentiasa. Alam pun kaya dan subur, hasilnya banyak sentiasa. Gembira kita menyanyi, hilangkan letih dan menang. Marilah kita kembali, kembali berlihat-lihat. Kamu semua, lekas ikut aku. Aku mau kelapa ini dan yang lain-lain juga. Cik Abu Yamin, setengah daripada harga kelapa ini telah dibayar oleh Uda. Tak mengapa. Balikkan wang si Uda. Jangan susah. Aku akan pajak kelapa kau semua. Tapi, Kau tak percaya dan tak kenal padaku? ya kenal. Saudara Tok Pengulu. Tapi... tak ada tapi lagi. Aku akan bertanggung jawab. Pergi. Pulangkan wang si Uda. Lekas. Bagaimana ni? Aku tak dapat menepati janjiku. Terimalah balik wang kau. Pada faham saya, manusia dipegang kepada janji. Tak apalah, Sulung. Dunia ni masih luas lagi. Mari. Lekas panjat. Turunkan kelapa-kelapa itu semua. Beri banyak semua. Sana. Sana ada satu lagi. Beri banyak. Tegas. Oh ya. Ada di satu tempat yang mereka tak tahu, Pakcik. Di mana, Sulung? Di kampung hujung. Kampung Ujung. Mari semua ke sana. Aduh. Sakit, Mak. Makcik jatuh. Sakit. Mau, Makcik? Sakit tak? Sakit sikit nak. Makcik dari mana? Lagi tengok saudara sakit. Ina, singgahlah ke rumah dulu. Tak payahlah Siti. Terima kasih. Makcik nak balik lekas. Lain kali sajalah ya nak. Datanglah ke rumah. Siti tak pernah datang. Maklumlah, rumah kita buruk, Mak. Orang miskin. Takkan Siti sudi. Bukan begitulah, Inang. Makcik nak balik, Ya Siti, tinggal ya nak. Baik, Makcik. Ayah kau tak suka dengan keluarga mereka itu. Kalaulah dia nampak kau sedang bercakap dengan mereka, tentu kau akan kena marah, Siti. Sudah, mari masuk.
Dari mana kamu orang dapat kelapa begini banyak, ha? Kuda yang pergi membeli di Kampung Tanjung. Di Kampung Tanjung? Itu pun sudah kubeli. Jangan-jangan kamu mencuri. Memang kamu semua pencuri. Janganlah tuduh sebarang, Abu Yamin. Awak dah melampau, Abu Yamin. Hei, Sulung! Sabar, Sulung! Hei, Sulung! Hei, sabar, Sulung! Sudah, Sulung, sudah. Apa pasal ni? Sarungkan padang kau, Abu Yamin. Sulung. Sudah saya katakan, orang-orang mereka ini melampau, selalu menjadi pasal. Itu tidak benar. Sudah. Aku tak mau dengar semua ini. Dan aku tidak mau ada buat melampau di daerah ini. Di manakah keadilan untuk penghulu? Hak kami selalu diusik dan diancam. Ya, bila kami cakap sedikit Tok Penghulu, dituduhnya kami puak pelampau. Apakah kami mesti berdiam diri? Segala yang buruk menimpa diri? Kami dengan jujur setuju orang luar seperti Datuk menjadi penghulu di kampung ini. Kami semua berharap janganlah kami ditindas sangat. Sulung. Bertenang, Sulung. Jangan diturutkan hati muda. Aku akan tidak berat sebelah. Walaupun Abu Jamil saudaraku. Sudah, lupakan saja perkara yang kecil ini. Dan kamu semua mesti datang ke rumah. Aku ada potong kerbau untuk kenuri. Kerana cukur rambut cucu aku. Jangan lupa kamu semua. Sulung, kau pun mesti datang. Mari. Padi, bunga padi, dari jauh indah dipandang. Kerana baik budi bahasa budi, jadi mesra kasih serta sayang. Daun padi lurus-luruslah, bunga rampai sayang baik harum wangi, hati kasih. Hati tertawa, banyak janji kata serta janji. Bila jauh nanti lupa jangan. Daun tadi lurus-luruskan, bunga rampai sayang hai harum wangi, hati